amat ni. Panas ni. Baru sampai. Jaga kaki ni. Kereta aku tak ada. Apa jadi kita kah? Panjang cerita dia. Tak apalah, jom shit. Macam ni cerita dia. Tadi aku pergi rumah Syazul je. Dia nak bagi balik sirap bandung yang dipinjam dari aku itu. Aku sampai rumah dia tak ada orang pula. Kalau lagi kan? So aku lepak tunggu dia balik. Aku ingat aku seorang je kat rumah. Rupanya ada makhluk lain. Kau tahu kan aku tak berapa nak ngam dengan kucing ni. So, aku pakai reverse psychology kat dia. Berjaya. Sombong. Kucing tu pun belah. Maka aku pun mulalah tengok rancangan kegemaran aku. Tapi datang balik pula. Cerita apa? Bangladeshi Idol. Besan? Berita? Maka aku pun reverse psychology lagi sekali. Paran muka dia. Jap. Ni benda kau cerita. Tapi dia cegah-cegah nak kacau aku. Sikit. Ya. Sikit lah. Jangan lupa sangat. Ish, kau jangan nak ni lah. Makan. Cerita apa ni? Buat ini. Ya. Ni. Kau layan tu buat Hindu. Analysis. Kau boleh analisis? Okey. Namun akhirnya kita bersefahaman. Alright. Aku pun mulalah kamceng dengan kucing tu. Tolong lepak-lepak. Buat benda-benda biasa kau buat dengan kucing kan. Lepas tu aku dapat tahu dari Syazul yang dia tak jadi datang. Tu tak jadi ni. Aku nak tinggalkan kau. Kenapa? Sebab itulah sampai sekarang aku benci kucing. Oh, macam tu punya. Tunggu kereta kau. Ya. Kita dah habis.
Apa? Masak syurga. Habis. Kucing!